Siapa sahaja yang tidak mengingati karya Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, filem legenda seperti Nujum Pak Pelalang, Seniman Bujang Lapuk dan Tiga Abdul pasti masih segar dalam ingatan masyarakat. Kegemilangan karya layar perak era Jalan Ampas itu kini dihidupkan semula menerusi sketsa untuk tatapan generasi baharu. Saksikan perinciannya dalam segmen Potret Inspirasi. Pak, aku Direktor Ahmad Nisfu. Kau jangan coba nak menyamarkan diri sebagai tuan director. Muhammad Rizwan Mat Taib tampil membawakan watak P. Ramlee bergandingan bersama rakan-rakan lain yang turut mengangkatkan semula watak S. Samsudin, Dato' Abdul Aziz Sattar dan Ahmad Nisfu. Kolaborasi mereka bukan sahaja mengimbas nostalgia era pelakon lama, malah memperkenalkan kembali keunikan seni lakonan klasik kepada penonton masa kini. Berkongsi kepada Buletin TV9, Muhammad Rizwan atau lebih mesra disapa Arwan berkata, idea itu bermula selepas ramai pengikut media sosialnya menyedari persamaan wajahnya dengan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Saya pun terkejut sebab saya tak pernah sangka saya ni macam P. Ramlee, Allahyarham Tan Sri P. Ramlee kan. Mungkinlah itulah aura Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Bila kita mengikuti kan, kita buat benda yang baik kan. Itulah yang dikatakan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, aku akan hidup 1000 tahun lagi. Sebenarnya bukan hidup, dia hidup kembali, bukan. Dia punya karya dia, seni dia. Bagi meretapi citarasa penonton, kumpulan yang pernah mempersembahkan sketsa hingga ke Singapura itu bijak menambah baik lakonan dan skrip serta menyelitkan elemen nyanyian dalam persembahan. Start pada 2024. Sampai sekarang bila saya buat, memang dia kata sebiji lah jadi macam Ahmad Nisfu pula dah. Dialog-dialog dia nak lontar, dia cara dia lah, muka dia apa tu lebih kurang. Kadang-kadang orang kata, adakah saudara dengan dia? Tapi tak lah. Saudara jauh lah, tak ada apa-apa. Lebih menarik, anak saudara Saloma dan P. Ramlee, Rozita Rohaizat, turut sama bergandingan dalam persembahan. Dia yang juga anak kepada Allahyarham Mariani Ismail akui berbesar hati apabila karya bapa saudaranya yang dipanggil Daddy itu masih hidup sehingga kini. Ada kala Arwan tanya pada saya bagi input juga, tapi saya rasa Arwan ni dia dah research betul-betul dan dia dah menghidup karakter P. Ramlee walaupun dulu dia masih berhindustani kan, tetapi saya memang nampak dia sebagai seorang klon P. Ramlee yang sempurna kerana semua dia boleh buat. Mereka turut merancang mempersembahkan sebuah teater berjudul Irama Seniman yang dijangka dipentaskan selepas Hari Raya kelak.